akan keluar tetamu kehormat. Bagi para pemenang yang akan menerima hadiah, anda diminta untuk naik dan turun dari pentas melalui tangga di sebelah kanan Dewan sahaja. InsyaAllah majlis kita akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Kerjasama anda amatlah dihargai. Harap maklum dan terima kasih. Mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Dr. Muhammad Azrin bin Muhammad Adnan dibalandekan hal ehwal pelajar Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya untuk masuk ke dalam Dewan. Diminta para hadirin untuk kekal berdiri bagi mengalunkan nasyid Asmaul Husna dan lagu Universiti Malaya.
Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Muhammad Azrin bin Muhammad Adnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Saudara Ahmad Syafiq bin Sari, yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya PMA PIUM sesi 2025-2026, Saudara Muhammad Faiz Zayani bin Jaidi, Pengarah Festival Kesenian Islam dan Budaya Malaysia 4.0, seterusnya mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya serta hadirin dan hadirat sekalian, selamat datang ke Majlis Penutupan Festival Kesenian Islam dan Budaya Malaysia 4.0. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam penuh ketenangan ini bagi menjayakan Majlis Penutupan Festival Kesenian Islam dan Budaya Malaysia 4.0. Hadirin sekalian, tangis munajat Adam dan Hawa, rindu bertaut mengusir indah. Tangan diangkat setengah jiwa, doa disebut setulus ibadah. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Adik Zudi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk berada dalam majlis penutupan Kisbum pada petang ini, ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Wadud, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahman dan rahimmu. Permudahkanlah urusan kami, ya Allah.
Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridaan dan hidayah-Mu. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami ya Allah dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Jauhkanlah kami ya Allah daripada melanggar perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cerdas, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, semoga festival kesenian Islam dan kebudayaan Malaysia memberikan impak yang baik kepada semua individu sebagai bekalan amalan di dunia dan juga di akhiratnya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahumma fina wa la ma'ana wa la mayyit ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khairan kathira diucapkan kepada saudara Abdul Adib Zuhdi bin Hamid atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput saudara Muhammad Faizayani bin Jaidi, pengarah Festival Kesenian Islam dan Budaya Malaysia 40-an kosong untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Muhammad Azrin bin Muhammad Adnan, Timbalan Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar Akademi Pendidikan Islam Universiti Malaya. Dan yang saya hormati juga Saudara Ahmad Syafiq bin Sari selaku YDP Persatuan Mahasiswa Akademi Pendidikan Islam bagi sesi 2025-2026. Dan yang saya dikasihi peserta-peserta FKISBUM 40 untuk hadir ke dalam majlis penutup pada malam ini. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada semua peserta ke majlis penutupan Festival Kesenian Islam dan Budaya Malaysia 4.0. Jadi alhamdulillah bermula pada 15 Mei 2026 pada hari Jumaat yang bermulanya adalah majlis perasmian pada petang tersebut, sehinggalah pada malam ni majlis penutupan. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama menjayakan program FKISBUM 4.0 yang dianjurkan oleh Exco Kesenian dan Kebudayaan PMA PIUM bagi sesi 25-26. Jadi pertama-tama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah bertungkus lumus, orang cakap menyelahkan bakat dan menonjolkan soft skill kalian dalam setiap pertandingan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah saya nak ucapkan terima kasih juga kepada MP Majlis Tertinggi PMA PIUM atas nasihat, teguran dan pemantauan selama kami membuat program Ekskursi Budaya ini FKISBUM 4.0. Dan saya punya timbalan pengarah Akila selaku orang cakap saling bertukar idea penjayakan program ini. Dan saya perlukan juga tenaga yang banyak digunakan daripada ahli jawatan kuasa AJK FKISBUM 4.0 juga. Dan yang terakhir sekali lah, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua peserta yang berani untuk menyertai pertandingan yang disediakan oleh FKISBUM 4.0. Jadi kalau kita tengok Festival Kesenian Islam dan Budaya Malaysia 4.0, kenapa dia disebut 4.0? Sebab ini tahun ni adalah tahun yang keempat FKISBUM 4.0 FKISBUM dijalankan selama 4 tahun. Jadi ada beberapa, orang cakap, pada tahun ni kami membawakan jemputan ataupun rakan kolaborasi daripada agensi luar. Contohnya adalah Museum Negara dan daripada UM sendiri, Morem,
Dan daripada peserta sendiri yang saya tengok ada daripada UIA, USIM, daripada sekolah pun ada juga, daripada Smawib. Saya ingat lagi debat bahasa Arab memang waktu itu memang menonjol lah pendebat daripada Smawib Form 6. Dan tak dilupakan juga daripada Unicel, peserta daripada Unicel. Kalau salah saya adalah peserta daripada KHOT. Baik, jadi sebelum majlis FKISPUM 4.0 ni melaburkan tirai, jadi izinkan saya untuk merakamkan penghargaan ini yang tidak terhinggalah kepada semua, dan setiap daripada kalian semua telah memainkan peranan yang penting, dan kejayaan yang bakal dicapai hari ini adalah hasil usaha masing-masing. Suka saya maklumkan juga bahawa Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam pada sesi ini menggunakan tagline kerana kita satu keluarga. Jadi saya nak ucapkan selamat datang pada semua peserta daripada UIA, USIM, Unicel, Smawib. Selamat datang ke keluarga Akademi Pengajian Islam. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, dan saya sebagai selaku pengarah amat banggalah dengan pencapaian yang telah diraih daripada hari perasmian, hari pertandingan sehingga pada malam ni hari penutupan. Dan saya berharap segala ilmu, segala soft skill yang telah dikerahkan tidaklah terhenti di sini sahaja. Jadi sebelum saya mengakhiri saya punya ucapan, sukalah untuk saya tutup dengan serangkap pantun. Indah lenggok dan tari budaya, bersulam nasyid penyejuk jiwa. Islam dijunjung, budaya dipelihara, menjadi warisan sepanjang masa. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi akan datang, FKISPUM 5.0 insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Faiz Zaini bin Jaldi atas ucapan Anwan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, sudikah tuan tampil ke depan tersenyum manis? Sudilah tuan beri ucapan merasmikan majlis. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Azrin bin Muhammad Adnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, bagi menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan majlis penutupan Festival Kesenian Islam dan Budaya Malaysia 4.0. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Namanya malam ni kebetulan PAS SCP dah bertolak kan? Belum? Oh batal lah? Kenapa tak ada? Tak ada bajet. Ingat ke macam yang raya puasa, bas yang paling rare, bas ke Kuantan. Satu bas ada 2 orang. Bas paling dahsyat, bas Kuantan. Patutnya tengah teksi je. Tapi UM dahsyat kan, hantar pelajar dengan bas walaupun hanya ada 2 orang dalam bas. Jadi bas tu ada empat row kan. Jadi seorang pegang 2 row. So, sini seorang. Yang dihormati, yang disayangi saudara Muhammad Faiz Zaini bin Jaldi selaku pengarah program KISPUM 4.0. Alamat lupa nama. Ahmad Syafiq, yang sentiasa disayangi Ahmad Syafiq bin
Sari selaku Presiden PMA kan. Kenapa tak ada kat sini? Dan para pelajar semua ada daripada luar malam ni? Luar UM ada? Oh, begitu semangat walaupun hujan. Okey, baik, tak dapat. Jadi kalau tak ada hujan lebat. Tapi pergi-pergi dinamakan tak ada perasmi kan, kecoh. Tak apalah. Walaupun hujan lebat. Hari ni walaupun hari Sabtu jam gila-gila hari ni kan. Kerajaan mengumumkan duduk rumah kan, work from home. Sebabkan work from home hari kerja, hari tak kerja berjalan kan. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Ini Kisbum yang keempat. Maknanya ini tahun keempat Kisbum. Hari ini kesenian Islam penutup dan esok Festival Seni Universiti Malaya kan, penutup Festival Seni Universiti Malaya. Okey, anak-anak pelajar semua, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat sebenarnya Islam tidak pernah menolak kesenian dan menolak kebudayaan. Bahkan Islam memandu kesenian agar selari dengan nilai tauhid, akhlak dan adab. Seni dalam Islam bukan sekadar hiburan tetapi merupakan medium pendidikan jiwa, penyampaian dakwah serta pembinaan tamadun manusia. Walaupun orang kata kan ada orang di sana ada mengatakan bahawa kesenian itu lara. Yang lara itu bukan seni, tapi yang lara itu adalah yang membawa seni itu lara. Ada satu kisah di mana seorang pemandu bas ekspres. Kenapa pemandu bas ekspres dia pasang lagu? Siapa boleh jawab? Dia nak elak mengantuk sebab dia bawa nyawa. Kan? Atas bas itu kalau 44 seater dia bawa 44 nyawa. Jadi dia membawa bas nak mengelak mengantuk, dia pasang lagu. Kes itu pemandu bas itu dipasang lagu slow je untuk diri dia je. Gedung memang slow je. Ustaz duduk seat depan. Pak naik bas memang akan duduk seat depan. Sebab nak tengok pemandu. Bang, mengantuk ke? Kita tegur je lah kan. Kalau kat belakang tak boleh nak tegur. Mesti duduk depan. Jadi tiba-tiba datang seorang hamba Allah kan, dengan pakaian jubah pakai, pergi tegur dari bebas, sila tutup, ianya haram. Jadi bebas pun tutuplah. Okey, katakan di bebas tutup, tiba-tiba aksiden. Pada mengantuk kan, melayang semua nyawa yang berserabam habis melayang habis kan. Sebab dia dengar lagu itu, dia bukan untuk lara, dia supaya mata dia terbuka. Sampai dia kan sendiri pun dia pernah buka radio sekuat-kuatnya. Dia kata terlampau mengantuk hari itu, dia buka radio sekuat-kuatnya. Kemungkinan orang sebelah pun tengok, orang tua ni gila ke apa? Bukan tua lah kan, sebab dia kan tu. Orang tua ni gila ke apa? Dia buka kuat tu bukan kerana dia nak dengar lagu tu. Dia nak suruh bunyi bising supaya dia boleh fokus kepada pemanduan. Jadi mana laranya? Laranya kalau kita dengar nasyid sekalipun sehingga kita lupa nak solat, haram. Itu tetap lara. Kita dengar lagu, ada kes lagu yang jenis unsur tarbiyah. Satu kes, ada seorang yang sedang mabuk, dia terdengar lagu Rabbani. Waktu itu bukan Rabbani, kumpulan apa Rabbani sebelum ni? Ya Allah, untuk hidup orang mana? Nada Rabbani itu nada murni. Kalau Hai Raihan itu
Saya tahu Raihan itu the zikir. Okay. Raihan itu the zikir. Nadamu ni dia pecah dua, satu pergi Rabbani, satu pergi Hijaz. Okay, dia pecah dua. Bila dia dengar lagu tu, tiba-tiba dia menangis. Esok tu terus bertaubat. Dia sedang mabuk tapi waktu dia kesal sekejap. Ustaz lupa dah lagu. Lagu yang dibawa waktu tu. Dia dengar tu dia menangis. Jadi unsur dakwah tu ada di situ. Sebab tu dakwah itu bukan sekadar dakwah itu berlaku melalui khutbah, tetapi dakwah itu pelbagai. Nabi tak cakap pun okey, ukhtubu itu adalah dengan cara kamu nak berdakwah adalah melalui kamu berkhutbah. Tak. Sebab kalau berkhutbah untuk pelajar agama Islam, yes, boleh berkhutbah. Sebab pelajar agama Islam ni dia berjumpa. Kan dia parking merata pun, bila kita kata haram parking merata sebab tak menghormati tok guru, berterabur keluar kan, baiki balik parking kereta tu sebabnya tak menghormati tok guru. Dia boleh faham. Tapi kalau mak rempik, waktu kita berkhutbah apa dia cakap? Pergi lah. Nak pergi khutbah, pergi masjid. Nak datang sini tak perlu berkhutbah. Sampai ada seorang mak rempik pernah dengar penceramah nama Rujuhan. Tak pernah dengar. Dia sekali nampak ustaz dengan sekali macam Syahrul Khan. Rupanya Rujuhan kan? Syahrul Khan. Dia pernah berceramah, dia kena pergi berceramah kepada geng-geng mak rempik. Dan apa kata mak rempik? Dia kata, Ustaz, kalau nak ceramah agama, pergi masjid, bukan di sini. Jadi ustaz tu, macam mana kau nak panggil mak rempik ni? Dan dia dipanggil berceramah oleh mak rempik. Apa dia buat? Dia pasang lagu Keluarga Bahagia. Okey, kita dengar. Siapa suka dengar lagu? Kan mak rempik kan nak berceramah kami, Subhanallahul-Azim. Kita dengar lagu Keluarga Bahagia, lagu didendam apa? Saujana. Saujana ke sarjana? Okey, Saujana. Kan lagu Keluarga Bahagia. Tiba-tiba budak tu menangis. Dia kata, kenapa menangis? Dalam hati, tak dikutuk aku. Kenapa menangis? Jadi budak tu kata, saya tak pernah merasai apa itu keluarga bahagia. Nak duit, mak bagi. Kata, Daddy nak sekian-sekian, Daddy bagi. Dapat, semua dapat. Tapi tak pernah rasa apa itu keluarga bahagia. Maksudnya, kenapa dia merempit? Dia sebenarnya dia menginginkan perhatian. Tapi sebab perhatian itu tak ada, jadi dia nak pergilah merempit, merata alam. Betul. Kita sebagai siapa bakal-bakal cikgu kat sini? Ada? Okey, bakal-bakal cikgu kat sini walaupun bukan SMPI masih lagi boleh jadi cikgu contract of service kan? Masih lagi boleh jadi cikgu kan? Walaupun daripada JQH masih lagi boleh jadi cikgu kan? Kalau jadi cikgu, pensyarah pun cikgu juga kan? Pensyarah cikgu, walaupun dia pensyarah dia masih lagi guru, iaitu dia mendidik. Sebab tu once kita ada masalah dengan belajar, kita tak boleh nak condemn, oh awak ni pemalas, kecil-kecil tak nak mampus, siapa-siapa kan. Sebagai seorang guru kita kena selami apa masalah pelajar tu sehingga begitu keadaan dia. Kan kat UC Melaya ni bukan ramai pelajar yang major depressive disorder kan, MDD kan, tak boleh tengok orang macam-macam, rasa nak tengok Irham je aku nak cekik je Irham ni kan. Jadi dia ada masalah. Jadi selami apa masalah pelajar itu sehingga dia terlibat, sehingga dia tiba-tiba ada MDD. Kita bukannya serang pelajar itu, tetapi kita memahami jiwa. Sebab tu dalam hiburan kan, ada hiburan yang mana digunakan untuk proses proses healing, masalah healing crisis tu kan. Kalau kita ada masalah, ahli psikologi kata apa? Pergi ke pantai. Untuk apa? Untuk mendengar deruan ombak. Supaya kita duduk stres kat rumah tadi, bila kita pergi pantai, kita dengar deruan ombak.
Sebab tu bila once kita ada stres, apa yang kita nak buat? Kita pergi ke bukit, kita buat apa? Berteriak kan? Kita menjerit kan? Kenapa kita menjerit? Kita melepaskan apa yang terbuku di dalam hati. Sebab tu bila tengok orang duduk bersedih-sedih kan, tiba-tiba kan dia duduk menyanyi Isabella kan, bau hujan turun kan, dia duduk menyanyi. Sebenarnya dia nak menyanyi tu untuk apa? Dia nak release, dia nak lepaskan apa-apa yang berada dalam badan dia. Jadi Ustaz mengharap agar festival seperti ini dapat diteruskan pada masa hadapan. Boleh diteruskan, digalakkan diteruskan pada masa akan datang. Ikutlah dengan perisian sama ada bila kita nampak pengisian kita katakan kita nampak pengisian kita biasa, kemungkinan akan datang kita boleh tambah dengan pengisian yang lebih kreatif. Kenapa? Nabi kata apa yang kita buat esok mesti lebih baik daripada apa yang kita buat hari ini. Jadi kita rasa hari ini dah baik kan? Tapi kemungkinan tahun depan kita rasa ada something yang lebih kreatif untuk kita teruskan. Semoga segala usaha yang dilakukan ini menjadi amal saleh dan mendapatkan jalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz merasmikan majlis penutupan festival Islam Indonesia 4.0. Ada satu pantun sebelum tutup. Sebab Faiz pantun, jadi kena lawan. Jangan tak lawan. Okey. Pergi berkelah di tepi perigi. Tapi pergi je. Bawa bekal nasi dan kari. I see. Kalau malam ini semua happy, maknanya penganjur berjaya sekali. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ibu Usaha Dr. Muhammad Azrin bin Muhammad Adnan atas ucapan perasmian penutupan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan gimmick penutupan dan tayangan video montaj Festival Kesenian Islam dan Budaya Malaysia 4.0. Dipersilakan.
Masjid merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Muhammad Azrin bin Muhammad Adnan atas kesudian melancarkan gimik penutupan Festival Kesenian Islam dan Budaya Malaysia 4.0 sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, kini tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, iaitu penyampaian hadiah kepada para pemenang. Untuk makluman hadirin sekalian, sebanyak 10 pertandingan telah dipertandingkan dalam Festival Kisbu 4.0 pada sesi kali ini. Setiap peserta telah dinilai melalui hasil kutipan markah tertinggi bagi setiap pertandingan sepanjang program ini berlangsung. Untuk itu, majlis ini menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Saudara Ahmad Syafiq bin Sari, Yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, diiringi Muhammad Faiza Yani bin Jaidi untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan sesi penyampaian hadiah. Dipersilakan. Majlis dimulakan dengan sesi penyampaian hadiah bagi pertandingan hard. Tempat ketiga jatuh kepada Muhammad Afif bin Saifullah dari Universiti Islam Antarabangsa. Seterusnya, naib Johan dimenangi oleh Saudara Muhammad Azim bin Azmi dari Universiti Islam Antarabangsa. Dan Johan bagi pertandingan hard disandang oleh Saudari Siti Sarah Syamimi binti Muhammad Siddiq dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian hadiah bagi pertandingan tilawah Al-Quran. Dimulakan dengan kategori lelaki, tempat ketiga jatuh kepada Saudara Muhammad Akmal Iskandar bin Muhammad Azam Raslan Bilid dari Lajnah Akidah dan Pemikiran Islam. Naib Johan dimenangi oleh Nur Muhammad Al-Amin bin Nur Azhar dari Lajnah Usul dan Falah. Dan Johan pertandingan tilawah Al-Quran kategori lelaki disandang oleh Saudara Muhammad Hanan Fitri bin Safi dari Lajnah Pendidikan Islam. Bagi kategori perempuan, Naib Johan dimenangi oleh Saudari Al-Faizah binti Sadiman dari Lajnah Pendidikan Islam. Dan Johan bagi pertandingan tilawah Al-Quran kategori perempuan disandang oleh Saudari Nur Farhana binti Muhammad Zukri dari Lajnah Pendidikan Islam. Majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian hadiah bagi pertandingan hafazan. Dimulakan dengan kategori lelaki, tempat ketiga jatuh kepada Saudara Wan Nur Muhammad bin Wan Alias dari Lajnah Akidah dan Pemikiran Islam dan Dakwah dan Pembangunan Islam.
Johan dimenangi oleh Saudara Nur Solehuddin bin Nur Hishamuddin dari Lajnah Pendidikan Islam. Dan Johan bagi pertandingan hafazan kategori lelaki disandang oleh Saudara Muhammad Adam Aziz bin Azam dari Lajnah Sains Quran dengan Lajnah Islam. Bagi kategori perempuan, tempat ketiga jatuh kepada Saudari Nur Dayana Batrisya binti Muhammad Zamri dari Lajnah Pendidikan Islam. Naib Johan dimenangi oleh Saudari Najihah Aisyah binti Nazlan dari Lajnah Syariah Undang-Undang. Dan Johan bagi pertandingan hafazan kategori perempuan disandang oleh Saudari Ala Hanani binti Daniel Salihi dari Lajnah Pendidikan Islam. Majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian hadiah bagi pertandingan poster seni budaya. Tempat ketiga jatuh kepada Mior Hamzi bin Mior Ismail dari Lajnah Pendidikan Islam. Naib Johan disandang oleh Saudari Siti Fatimah Az-Zahra binti Abdul Razak dari Lajnah Dakwah dan Pembangunan Ihsan dan Lajnah Akidah dan Pemikiran Islam. Dan Johan pertandingan poster seni budaya disandang oleh Saudara Muhammad Anif Irfan bin Zul dari Zaitun daripada Fakulti Bahasa dan Linguistik. Majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian hadiah bagi pertandingan kuis seni budaya. Tempat ketiga jatuh kepada Saudara Mio Hamzi bin Mio Ismail dari Lajnah Pendidikan Islam. Naib Johan dimenangi oleh Saudara Ashrafuddin Arif bin Amaluddin Arif dari Lajnah Sains Quran dengan Pengajian Islam. Dan Johan bagi pertandingan kuis seni budaya disandang oleh Saudari Nuzha binti Nazrul dari Lajnah Syariah dan Undang-Undang. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha Saudara Ahmad Syafiq bin Sari, Yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita meneruskan sesi penyampaian hadiah yang berikutnya,
Marilah kita menumpukan perhatian kepada persembahan dikir barat yang bakal sama-sama kita saksikan. Untuk itu, majlis dengan penuh sukacita. Untuk itu, kita menjemput dan mempersilakan kumpulan si anak 10 bagi mempersembahkan dikir barat. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tingginya ilmu ukuran diri mulia adabmu sifat terpuji jangan keliru nafsu duniawi agar menjauh sia
buat keangkuhan, sikap yang dibenci. Mulia amalan, iman yang sejati. Mencari teman harus teliti, adab kesopanan, pelita hati. Ilmu dan teladan, contohilah Nabi. Ingatlah pesanan, wahai siswa-siswi. Sinabite kejara, gemerlape di angkasa. Ilmu jadi cahaya, memimpin langkah manusia. Sebanyak mana pun ilmu, makmu tiba, makmu kaji. Kalau dah pada guru, supaya kamu dapat kemudi. Hai derhaka pada ayah ibu, agar dengan masyarakat. Kecek suka turut nafsu, saya lagi pernah. Akhlak terpuji, penyeri jiwa kita. Ilmu diberkati, kekal sepanjang masa. Dari buaya hingga keliaran, ilmu dituntut membela hidup kita.
anak berguru. Jangan malu nak tanya. Kita ni kalau timba ilmu, biar siapa negeri Cina. Ada orang dulu-dulu cari ilmu hak guna. Kalau kau faham tinggi ilmu, perangai mulia, baru kena. Dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar ada sebut. Semai ada terpuji akhlak mulia kena itu. Sopan santun perilaku baik budi pekerti. Akhlak tinggi nombor satu, orang hormat sampai mati. Walau ilmu kita tinggi, kalau ada kita kurang. Orang tengok rasa benci, kita putus alik belakang. Kita agak punya ilmu, kalau ada tak tepi. Dewa jangan tak tahu ilmu iblis hebat lagi. Ada ilmu siapa ada hidup jadi sia-sia. Akan jadi sesak barat, ada mata tapi muda. Sesak ada biar comel, jujur ilmu tu biar tinggi. Di dunia kita senang, di akhirat tidak rugi. Contohi resmi padi, makin menunduk makinlah berisi. Oh, ilmu bila penuh, tidak diri, tidak bermegah, tidak meninggi diri. Tentukan adab dan peribadi, kelak nanti kita kecil mandi.
Sekian saja persembahan dapat ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kumpulan si anak 10 daripada Kolej Kediaman ke-10 atas persembahan yang sungguh memukau sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian hadiah bagi pertandingan seterusnya. Untuk itu, majlis menjemput Dr. Muhammad Azrin bin Muhammad Adnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar, diiringi saudara Muhammad Faizayani bin Jaili, pengarah Festival Hizbum 4.0 untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan sesi penyampaian hadiah. Penyampaian hadiah dimulakan dengan pertandingan Explorers. Tempat ketiga bagi pertandingan Explorers disandang oleh Lajnah Dakwah dan Pembangunan Insan dan Lajnah Akidah dan Pendidikan Islam. Naib Johan dimenangi oleh Lajnah Fiqh Usul dan Falak. Dan Johan bagi pertandingan Explorers jatuh kepada Lajnah Pendidikan Islam. Seterusnya kita teruskan dengan sesi penyampaian hadiah bagi pertandingan public speaking. Tempat ketiga jatuh kepada saudari Engku Naili binti Engku Amran dari Lajnah Fiqh Usul dan Falak. Johan disandang oleh saudara Muhammad Fakhrul Razi bin Muhammad Asruddin dari Lajnah Fiqh Usul dan Falak.
Dan johan pertandingan public speaking disandang oleh Saudara Muhammad Fadil Adam bin Rahadi dari Lajnah Sains Gunaan Pendidikan Islam. Majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian hadiah bagi pertandingan Senandika Islam. Tempat ketiga jatuh kepada Saudara Mio Hamzi bin Mio Ismail dari Lajnah Pendidikan Islam. Naib Johan dimenangi oleh Saudara Muhammad Adam Afiq bin Zainuddin dari Lajnah Sains Gunaan dengan Pengajian Islam. Dan johan bagi pertandingan Senandika Islam disandang oleh Saudara Muhammad Akmal Hafiz bin Abdul Manap dari Lajnah Pendidikan Islam. Hadirin sekalian, kita teruskan bagi sesi penyampaian hadiah bagi pertandingan lantunan puisi Jejak Rasul. Tempat ketiga jatuh kepada Saudara Muhammad Fadrul Radhi bin Nasruddin dari Lajnah Usul dan Falah. Naib Johan dimenangi oleh Saudari Dayang Nurul Fadilah binti Fadli Farid dari Lajnah Sains Gunaan dengan Pengajian Islam. Dan johan pertandingan lantunan puisi Jejak Rasul disandang oleh Saudari Yusra Afifah binti Ahmad Lutfi dari Lajnah Siasah Syariah. Seterusnya bagi pertandingan debat warisan bahasa Arab. Tempat ketiga bersama jatuh kepada Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Universiti Malaya. Naib Johan dimenangi oleh Universiti Islam Antarabangsa.
Dan Johan bagi pertandingan debat warisan bahasa Arab disandang oleh Universiti Sains Islam Malaysia. Bagi pendebat terbaik keseluruhan, inilah dinobatkan kepada Nur Adlina binti Abdul Rahim dari Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya bagi pertandingan nasyid. Tempat ketiga jatuh kepada kumpulan Fauzan dari Lajnah Pendidikan Islam. Nek Johan jatuh kepada kumpulan Divo dari Fakulti Perniagaan dan Ekonomi. Dan Johan bagi pertandingan nasyid disandang oleh kumpulan Eco of Iman, gabungan Fakulti Akademi Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Islam dan Seni dan Sains Sosial. Hadirin sekalian, kini majlis akan diteruskan pula dengan pengumuman juara keseluruhan pertandingan Festival Kesenian Islam dan Budaya Malaysia 4.0. Majlis menjemput dan mempersilakan Saudara Ahmad Syafiq bin Sari yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya untuk turut berada di pentas utama. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi juara keseluruhan pertandingan Festival Kesenian Islam dan Budaya Malaysia 4.0 disandang oleh Lajnah Pendidikan Islam. Dan diucapkan kepada para pemenang. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Azrin bin Muhammad Adnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.
Majlis mengucapkan juta terima kasih kepada Dr. Muhammad Azrin bin Muhammad Adnan atas sesi penyampaian hadiah sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi fotografi. Saya akan menyerahkan sesi ini kepada unit multimedia dan teknikal.